Saya mau tanya, jika rumah suami mau jual pada isteri, boleh ke? Dari Technician Amirul. Boleh tuan, tak ada masalah. Tapi kena bagi tahu banker, kena isytihar awal-awal kalau anda suami nak jual pada isteri. Okey? Sebab anda perlu tunjuk bukti kepada banker, dan lagi satu, pejabat tanah, anda pun boleh dapat stamp duty percuma. Untuk pindah milik saja, untuk legal semua tu mesti kena bayar. Pindah milik saja. Atau bayaran dia rasanya RM10 rasanya. Jimat banyak tu. Dan kepada yang menonton dan bertanya kenapa kadang-kadang nak buat macam ni kan, antara sebab yang paling popular yang saya nampak lah adalah untuk dapatkan kuota. Katakan suami dah ada 2 rumah, okey? Ya, kalau nak beli rumah idaman, rumah ketiga tu 70% loan saja, betul? Apa yang suami boleh buat adalah jual atau refinance. Refinance. Kalau jual, anda perlukan SMP. Kalau refinance, sekarang refinance pun refinance tanpa cash out. Maksudnya baki loan 300,000, anda refinance 300,000 kepada isteri. Sekarang ni isteri ada 1 rumah, suami ada 1 rumah, dan suami sekarang boleh beli rumah ketiga, iaitu rumah impian anda dengan 90% loan. Ini ialah cara yang paling popular saya tengok ramai orang yang buat. Saya harap membantulah ya.